السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الأزمان، موجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا كيفية ولا جهة ولا مكان له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأفضل وأكرم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Ayat ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila berlaku murtad di kalangan kamu, apabila berlakunya ajaran-ajaran sesat di kalangan umat Islam, apabila banyaknya ideologi fahaman firqah-firqah yang sesat, maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahawa Allah akan mewujudkan satu kumpulan, satu kaum yang mana Allah Ta'ala menyayangi mereka, dan mereka menyayangi Allah Azza wa Jalla. Mereka ini bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan tegas terhadap golongan-golongan yang kafir. Mereka ini berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak gentar, tidak geram dengan mana-mana cela-celaan maki-makian. Demikian kemuliaan yang Allah berikan
kepada sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah maha luas akan ilmunya. Ayat di dalam surah Al-Ma'idah pada nombor 54 ini, apabila ianya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada baginda alaihi salatu wassalam untuk menyatakan dan memberi isyarat tentang tafsirnya. Siapakah kumpulan, siapakah kaum yang mana Allah Azza wa Jalla memuji mereka? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk di belakang bahu seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lantas baginda bersabda, "Hum qaum hadza, hum qaum hadza, hum qaum hadza." Kaum, kumpulan yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat tadi adalah mereka yang akan terbit daripada silsilah sahabat Nabi ini yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Dan dari segi sejarahnya, tidak ada seorang pun daripada keturunan sahabat Nabi ini, mereka yang lahir lalu bangkit mempertahankan akidah, mempertahankan tauhid, mempertahankan keimanan, mempertahankan manhaj ahli sunnati wal jamaah, kecuali seorang lelaki yang bernama Imam Ali bin Ismail Abul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Imam Abul Hasan al-Ash'ari tidak membawa akidah yang baru, tidak mereka ataupun membid'ahkan fahaman tauhid yang baru, tetapi disusun kembali berdalilkan daripada Quran dan hadis dengan makna yang sahih, seperti mana yang disebut oleh Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Amantu bima jaa'a 'anillahi 'ala muradillah wa amantu bima jaa'a 'an rasulillahi ala muradi Rasulillah." Kita beriman dengan apa yang datang daripada Allah Azza wa Jalla seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, dan kita beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dikhabarkan, yang dimaksudkan, yang dikehendaki oleh baginda alaihi salatu wassalam. Imam Abul Hasan al-Ash'ari merupakan seorang imam yang hidup pada akhir 200 Hijrah dan memasuki pada 300 Hijrah, yang berada di dalam lingkungan kurun yang dipuji oleh baginda Sayyiduna Muhammad Rasulullah, seperti mana di dalam hadis baginda alaihi salatu wassalam, "Khairul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum." Sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata Nabi.
dan kemudian kurun selepasnya, dan kemudian kurun selepasnya. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari hidup di dalam kurun yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui umum di kalangan para ulama kibar, di kalangan ahlul Quran, ahlul tafsir, ahlul hadis, ahlul lughah, ahlul nahwi, ahlul sarfi, dan ulama-ulama yang mengkaji tentang ilmu agama, kesemua mereka berpegang dengan akidah, dengan tauhid yang disusun kembali oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Seorang tokoh yang mulia yang hidup pada 700 Hijrah, yang bernama Imam Al-Hafizul Mujtahid Mutlaq Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Beliau mengatakan, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tidak membawa akidah yang baru, tidak membawa fahaman tauhid yang direkanya sendiri, tetapi menyusun kembali dengan dalil-dalil daripada Quran, hadis dan aqlus salim tentang bagaimana kita nak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kerana mengenal Allah adalah yang dituntut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, pelajarilah erti makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itu, kata ulama, adalah isyarah kepada memerintah supaya kita mendalami ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula di dalam beragama ini kita perlu kenal Allah. Ada golongan yang mengaku kononnya sebagai ahli sunnati wal jamaah, yang mengaku kononnya mengikut Quran dan hadis, yang mengaku kononnya berfahaman manhaj salafus salih, tetapi pada hakikatnya mereka daripada itu semua barak, jauh, menyimpang, tersasar. Golongan ini sangat bahaya kepada umat Islam. Golongan ini yang mengkafirkan ulama dan umat Islam. Golongan ini yang membawa aqidatul tashbih, aqidatul yahud, aqidah yang menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk, wal'iyadhu billah. Kata Imam yang dirujuk kata-kata dalam kitab akidahnya yang berjudul Aqidatut Tahawiyah, yang disusun oleh Imam Ahmad ibn Salamah At-Tahawi, seorang ulama salafus salih yang sebenar. Kata beliau, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan manusia, menyamakan Allah dengan makhluk, maka hukumnya sangat berat. Faqad kafar, boleh jatuh kepada kancah kufur. Lahir golongan mutaakhir pada zaman kini yang menyamakan Allah dengan makhluk. Golongan ini
kita namakan dan mereka menamakan diri mereka sendiri sebagai golongan Al-Wahhabiyah. Golongan Wahabi adalah diambil akidahnya daripada Yahudi. Di dalam kitab mereka menyebutkan bahawa Allah mencipta manusia seperti bentuk Allah. Wal'iyadzu billah. Golongan ini adalah golongan yang perlu kita menyerang mereka dengan hujah, menjawab mereka dengan hujah, dan mendakwah mereka supaya kembali kepada fahaman ahli sunnati wal jamaah. Kerana ahli sunnati wal jamaah adalah mereka yang berfahaman mengikut manhaj al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, seperti mana yang disebut oleh Imam Al-Hafizul Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Ithafus Sadatul Muttaqin bi Syarh Ihya'i Ulumiddin, idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Zaman kini bila mana disebut siapa dia ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah adalah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Apa yang dibawa oleh ulama Asy'ariyah dan al-Maturidiyah? Apa perjuangan mereka yang perlu kita pelajar-pelajar di sini, penuntut-penuntut di sini, termasuk seluruh umat Islam di bumi Aceh ini, termasuk di bumi Malaysia, termasuk di bumi Singapura, di bumi Brunei, di bumi Thailand, di seluruh negara Nusantara ini, bahkan seluruh dunia, perlu mengetahui tentang akidah ahli sunnati wal jamaah mengikut metodologi al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Apa yang dibawa oleh mereka? Pertama, yang diperjuangkan oleh al-Asy'ariyah al-Maturidiyah adalah yang disebut sebagai aqidatut tanzih. Aqidatut tanzih. Apa itu aqidatut tanzih? Aqidatut tanzih adalah akidah yang menyucikan Tuhan daripada persamaan dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak serupa dengan mana-mana manusia. Allah Ta'ala tidak menyerupai dengan mana-mana makhluknya. Kalau makhluknya, manusianya bersifat berdiri, bersifat duduk seperti kamu semua pada malam ini dan selainnya, maka Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai'. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di hadapan, tidak di belakang, bukan di atas, bukan di bawah. Ianya sesuai seperti mana yang disebut oleh ulama-ulama salafus salih yang sebenar, bukan salafus talih, tapi salafus salih. Dalam aqidah at-tahawiyah disebutkan, ta'ala Allah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal adawati wa la tahwihi jihatu
itu maha suci Allah daripada disandarkan ukuran had bagi Allah. Allah Ta'ala tidak boleh kita mengatakan ada ukuran bagi Allah, ada had bagi Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan Allah ini mempunyai jisim ataupun bertubuh badan. Itu kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Bahkan disebut oleh ulama salafus salih, Allah tidak dirangkumi, tidak meliputi arah 6. Apa itu arah 6? Hadapan, belakang, kanan, kiri, bawah dan atas. Allah Ta'ala bukan berada di atas arash. Allah Ta'ala bukan berada di langit. Kerana jika kita mengatakan ataupun seseorang itu mendakwa Allah ini berada di langit, kita tanya mereka, sebelum adanya langit, sebelum langit dicipta oleh Allah, jika kamu mengatakan Allah berada di langit, sebelum dicipta langit, di mana Allah? Kalau kamu mengatakan Allah berada di atas arash, sebelum Allah mencipta arash, di mana Allah? Kalau kamu mengatakan Allah itu duduk di atas kerusi, sebelum diciptanya kerusi, di mana Allah? Kerana itulah para ulama di kalangan ahli sunnati wal jamaah, seperti mana yang disebut oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Farqu Bainal Firaq. Disebut di dalam kitab itu firqah-firqah, golongan-golongan yang tersasar daripada ahli sunnah wal jamaah, dan disebut di dalamnya apa pula akidah ahli sunnati wal jamaah. Siapa yang berminat untuk mengkaji tentang akidah, dia mesti mempunyai kitab ini, Al-Farqu Bainal Firaq, oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Katanya, wa ajma'u ahli sunnati wal jamaah ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sepakat seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah bahawa Allah tidak diliputi dengan tempat. Adanya Allah tanpa bertempat. Adanya Allah tanpa berarah, tanpa berzaman. Kerana dia tidak memerlukan kepada makhluknya. Ini sepakat ahli sunnati wal jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay. Ya Allah, engkaulah yang al-awwal, tidak ada permulaan, azali. Engkaulah yang akhir, tidak ada pengakhiran bagi Allah, baqa bagi Allah. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu di atasmu ya Allah. Engkaulah yang batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Kata Imamul Baihaqi, ulama hadis, apabila meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan selepas daripada itu, wa qad istadalla ba'du ashabina fi nafyil makani 'anillah. Daripada hadis itu disebut Allah ini tidak ada sesuatu di atas Allah, tidak ada sesuatu di bawah Allah. Maka apabila tidak ada sesuatu di atas Allah,
Tidak ada sesuatu di bawah Allah, adanya Allah tanpa bertempat, tanpa berarah. Ini akidah al-Asy'ariyah. Bukannya akidah Islam mendakwa Allah ini berada di mana-mana. Tidak betul. Ibnu Furak, ulama mutakallimin, menyatakan akidah yang mendakwa Allah ini berada di mana-mana adalah akidah Mu'tazilah yang sesat. Tidak boleh dipegang, hendaklah ditolak. Kerana kalau mendakwa Allah itu berada di mana-mana, dia ada dalam longkang, dia ada di dalam parit, dia ada di tempat-tempat najis, wal'iyadzubillah. Kerana itu ulama ahli sunnati wal jamaah apabila membicarakan tentang kewujudan Allah, mereka akan naikkan satu slogan, yang mana slogan ini pelajar penuntut di pesantren ini, di sekolah ini, di madrasah ini, yang belajar mengikut ahli sunnati wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah, perlu menyebarkan kepada orang-orang kampung. Bila pulang, sebarkan akidah ini. Bila takharruj daripada madrasah ini, sebarkan kepada orang-orang awam tentang akidah, tentang kewujudan Allah, bahawa Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala adanya tanpa bertempat. Saya akan menyebut slogan ini. Saya minta semua pelajar dan yang hadir sama-sama ikut saya dengan satu suara dan letakkan lafaz ini di dalam otak dan hati kita. Boleh tak? Saya akan sebut, sama-sama ikut dengan suara yang kuat. Allahu. Tak kuat, Ustaz. Kamu ramai daripada saya. Saya seorang. Lebih kuat daripada kamu. Kita menyebut nama Allah, jangan malu-malu. Ceriakan. Gembira. Majlis ilmu adalah majlis kegembiraan. Tahufuhul malaikah. Malaikat menjaga kita. Jangan bimbang. Satu suara yang kuat. Boleh tak? Allahu. Tidak kuat. Saya mau kuat lagi. Beginikah orang mujahid? Beginikah suara mujahid yang nak mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah? Perlu kuat lagi. Boleh tak? Saya akan sebut dalam 3 bahasa. Ingat dan sampaikan. Ini sebagai mukaddimah kita. Baru mukaddimah ni. Kita nak habis jam 12. Boleh? Tapi saya nak balik sikit lagi. Saya sebut satu suara, semua masing-masing ikut. Allahu mawjudun bila makanin. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah exists without a place. Allahu nahi hai, jaga ho. Itu Hindustan. Orang Hindustan ajar saya. Kalau ditanya di mana Allah, jangan kata Allah berada di mana-mana. Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengingatkan kepada kita, dan kedua-dua ini ulama ahli sunnah, ulama hadis, ulama aqidah, yang dihukum kafir oleh Wahabi, wal'iyadzubillah. Kata Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Al-Bukhari dan pensyarah Sahih Muslim, Imam Nawawi, kepercayaan bahawa Allah ini berada di mana-mana, kepercayaan yang salah, Mu'tazilah.
Ianya sama dengan akidah golongan musyabbihah yang mendakwa sekejap Allah berada di langit, kemudian Allah turun pula, kemudian Allah berada di atas arash, kemudian Allah duduk di kursi, ada di mana-mana. Itu akidah Mu'tazilah, mendakwa Allah Ta'ala berada di mana-mana adalah akidah Mu'tazilah. Tapi kita ahli sunnati wal jamaah mempercayai tentang kewujudan Allah melalui metodologi pengajian akidah tauhid, pengajian sifat 20. Sifat Allah bukan 20 sahaja, lebih lagi daripada itu. Tapi 20 ini yang wajib kita pelajari, kerana diulang-ulang banyak kali di dalam Al-Quran. Kata ulama, oleh kerana diulang banyak kali di dalam Al-Quran, wajib mempelajari sifat 20. Menjadi fardu ain. Kita yang belajar sifat 20 ini mengatakan, kalau ditanya di mana Allah, jawablah Allah ada tanpa tempat. Allah bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di atas, bukan di bawah. Mawjudun bila makanin wala jihatin. Manakala kita menjawab malam ini beberapa syubhah secara ringkas. Manakala bila mana kita berdoa, kita mengangkat tangan ke langit, minta pada Allah, berdoa mengangkat tangan ke langit, apa artinya? Jawapannya begini: ketika mana kita buat satu ibadah yang paling besar. Apa ibadah yang paling besar? Iaitu salat. Kita menghadap ketika salat menyembah Allah, kita menghadap ke arah apa? Kaabah. Kenapa kita menghadap ke arah Kaabah? Kalau kita masuk dalam Kaabah, tidak ada apa-apa. Dalam erti kata tak ada apa. Batu Kaabah. Ya, Kaabah penuh dengan syaraf, kemuliaan. Allah Ta'ala bukan dalam tu. Allah Ta'ala tak duduk cokoh kat situ. Faham? Jadi kita salat menyembah Allah, menghadap kepada Kaabah kerana Kaabah kiblat bagi salat. Dan kata Imam Nawawi, kita mengangkat tangan menghadap ke langit mohon pada Allah bukan kerana Allah di langit, tapi kerana langit itu kiblat bagi doa. Langit adalah kiblat bagi doa. Langit bukan tempat bagi Allah. Yang berada di langit bukan Allah. Siapa yang berada di langit? Siapa? Siapa yang ada di langit? Kamu? Siapa? Yang berada di langit siapa tadi? Malaikah. Macam mana kau tahu? Bagi dalil. Kalau tidak kau bid'ah. Kerana Nabi yang bagi tahu. Rasulullah yang pergi ke langit ketika mana Mi'raj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fis samawati mawdi'un min baini arba'i asabi'in illa wa fi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun." Tidak ada ruang di langit kecuali ada sahaja malaikat yang rukuk, yang qiyam, yang mendirikan ibadah. Langit ini besar. Langit yang kedua lebih besar daripada langit yang pertama. Langit yang ketiga lebih besar daripada langit yang kedua. Langit yang keempat lebih besar daripada langit yang ketiga. Begitulah seterusnya. Penuh di langit ini malaikat. Bukan Allah. Kerana Allah yang mencipta langit. Bagaimana kita nak mendakwa Allah berada di langit? Jadi akidah yang mengatakan Allah di langit itu bukan akidah Islam. Tidak pernah diajar oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Manakala syubhah yang kedua kita nak jawab.
golongan yang menggunakan hujjah daripada dalil hadis Nabi yang dihukum oleh sebahagian ulama hadis sebagai sahih, yang dipanggil sebagai hadithun jariyah. Kisahnya begini. Seorang lelaki mempunyai hamba sahaya ataupun hamba perempuan yang hitam, yang gelap, yang ditugaskan untuk menjaga kambing-kambingnya. Tahu tak kambing? Bukan serigala. Lalu satu hari hambanya itu tidak bertugas dengan cara yang baik. Lalu sahabat ini pun marah, dan dia membuat satu tindakan. Dia bagi pelempang. Tahu pelempang? Penampar. Penampar sekali pada wajah perempuan itu. Kemudian dia berasa salah. Orang lelaki ni kalau sudah berkahwin, kadang-kadang dia terkasar dengan isterinya. Sebenarnya hati dia baik. Maka dia nak merdekakan perempuan itu. Lalu dia bertanya dengan Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku nak merdekakan hamba ini kerana aku telah menyakitkan dia. Bagaimana?" Maka Rasulullah mengatakan, "Bawakan perempuan hamba sahaya wanita sauda itu kepada aku." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan itu, "Atashhaduna an la ilaha illallah?" Qalat, "Na'am." Adakah kamu mengucap tidak ada Tuhan melainkan Allah? Perempuan itu, wanita itu menjawab, "Na'am, ya." "Atashhadina anni Rasulullah?" Engkau bersaksi bahawa aku ini, kata Rasulullah, adalah utusan Allah? Perempuan itu menjawab, "Ya." Maka Rasulullah mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Ini hadis dalam kisah ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, kitab hadis yang paling pertama. Kitab Muwatta sebelum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ulama menyatakan, "Idza dzukiral muhaddithun famalikun najm." Bila mana disebut ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis, Imam Malik adalah bintangnya yang bersinar. Jadi Imam Malik meriwayatkan kisah ini. Nabi bertanya kepada perempuan itu tentang dua syahadah. "Kamu mengucap enggak?" Dia mengatakan, "Aku mengucap dua kalimah syahadah." "Maka kamu mukminah, boleh merdekakan kamu." Manakala riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh beberapa ulama-ulama hadis, apabila datang perempuan itu, Nabi SAW bertanya kepada wanita itu dengan lafaz dalam bahasa Arab. Katanya, "Aina Allah?" Maka wanita itu menjawab, "Fis sama." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Wanita itu menjawab, "Anta Rasulullah." Di dalam memahami hadis seperti ini, hendaklah kita merujuk kepada bahasa Arab yang diguna pakai pada waktu itu. Kerana banyak ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat, ulama telah memberi peringatan bahawa jangan dipegang secara zahir hakiki, kerana ianya membawa kepada penyamaan Allah dengan makhluk, dan itu dilarang. Berkata Imam Ahmad Ar-Rifai yang membawa tariqatul Rifaiyah, "Sunu aqaidakum minat tamassuki bidhahiri ma tashabaha minal Qur'ani was sunnah fa inna dhalika min usulil kufri." Berhati-hati, berjaga-jaga akan akidah kamu daripada berpegang dengan zahir ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat,
kerana kalau berpegang dengan zahir ayat-ayat dan hadis mutasyabihat tanpa merujuk kepada maknanya yang sahih, maka itu adalah usulul kufur, asas kepada jatuhnya kepada kancah kufur, menyamakan Allah dengan makhluk. Wal'iyadzubillah. Berkata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Abu Hanifah dan Ibnu Suraij, di kalangan ulama yang hampir kepada salafus salih, ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh diterjemahkan terus kepada bahasa selain daripada bahasa Arab. Kata Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar, ayat-ayat mutasyabihat bila mana kita nak terjemahkan ke dalam bahasa kami, kerana Imam Abu Hanifah adalah orang Parsi, nak terjemahkan kepada bahasa Parsi, tidak boleh diterjemahkan. Bukan semuanya boleh diterjemahkan. Contohnya yadun tidak boleh diterjemahkan kepada dalam bahasa selain Arab bila mana disandarkan kepada Allah. Maknanya ada ayat-ayat mutasyabihat, dan ini penting untuk kamu semua tahu. Ayat-ayat mutasyabihat tentang sifat khabariyah bagi Allah tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab. Dilarang. Kerana kalau diterjemahkan terus membawa kepada makna yang menyamakan Allah dengan makhluk, wal'iyadzubillah, dan itu dilarang. Jadi apa ayat ataupun hadis yang kita sebut tadi, Nabi bertanya aina Allah, apa maksudnya? Dan wanita itu menjawab fis sama, apa maksudnya? Nak faham hadis, bukan tanya kepada tuan guru kiai al-Google, al-YouTube. Nak faham Quran, bukan bertanya kepada al-ustaz, al-fadil, as-sahibus samahah, al-Facebook, tapi bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya. Nak faham hadis ini kena rujuk pada ulama hadis, bukan faham secara zahir begitu. Pertama sekali kita kata hadis yang Nabi bertanya kepada wanita itu aina Allah, qalat fis sama'. Pertama sekali hadis ini disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, kerana hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah telah menukilkan Qadhi Iyad bahawa sepakat ulama ahli sunnati wal jamaah bahawa ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabihat seperti ini tidak boleh diambil secara zahir dan mestilah ditakwilkan dengan makna yang layak. Maka ditakwilkan. Tidak boleh kita kata Allah di langit kononnya menggunakan dalil daripada hadis ini, kerana hadis ini bukan bermakna Allah Ta'ala berada di langit. Maksud hadis ini sebenarnya adalah Nabi bertanya, adakah kamu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Bukannya Nabi bertanya di mana Allah. Bukannya Nabi mengiyakan wanita itu berkata Allah berada di langit. Tidak. Kerana dalam bahasa Arab, bila ditanya aina, tidak semestinya persoalan tentang tempat. Aina fulanun min fulan, di mana tuan guru dengan anak muridnya. Bukan bertanya tentang tempat, tapi bertanya tentang martabah, qudrah, bukan tempat. Begitu juga bila dalam bahasa Arab disebut fis sama', maknanya bukan Allah berada di langit, tapi maksudnya Allahu ali qadru jidda. Ini yang disyarahkan oleh ulama. Maksudnya adalah Allah maha tinggi akan kudrahnya, bukan tinggi zat dan tempatnya. Tidak. Seperti mana Nabighatul Jad'i disebut satu syair kepada Nabi. Dia menyatakan bahawa balaghnas samaa
majduna wa sana'una. Kami bersama dengan Nabi telah sampai fis sama'. Adakah maksud sahabat Nabi duduk kat langit? Adakah maksudnya sahabat Nabi semuanya duduk kat langit? Tidak. Maksudnya martabat yang tinggi. Engkau di langit. Bukan maksudnya engkau berada di langit, tapi martabat engkau tinggi. Jadi ditakwilkan oleh ulama begitu. Dan sebahagian ulama seperti Taqiyuddin As-Subki menyatakan bahawa hadis tentang hadis jariyah ini adalah hadisun muttarib. Hadisun muttarib di dalam ilmu mustalah hadis adalah hadis yang dikira sebagai dhaif. Dan hadisun dhaif tidak boleh dipakai di dalam usul akidah sekiranya dia bercanggah dengan usul akidah. Maka apa yang kita nak sebut bahawa hadis-hadis mutasyabihat, ayat-ayat mutasyabihat hendaklah ditakwilkan dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada zaman mutaakhir ini, golongan Al-Wahabiyah mengharamkan, bahkan menghukum orang yang melakukan amalan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sesat dan kafir, wal iyadzu billah. Ini penghukuman yang berat ke atas ulama dan umat Islam. Sedangkan amalan tawassul itu diajar oleh Nabi. Dalam Quran pertamanya Allah Ta'ala berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah, dan mengharaplah pada Allah Ta'ala itu dengan wasilah, perantaraan. Kita nak dekatkan diri dengan Allah bukan pakai dekat seperti mana saya dekat dengan botol ni. Kita minum dulu. Tetapi kita nak dekatkan diri kepada Allah adalah dengan wasilah, perantaraan. Antara perantaraannya iaitu kita berdoa, minta dengan Allah Azza wa Jalla, memperantarakan Nabi ataupun insan-insan yang saleh, insan-insan yang baik. Kerana tawassul itu definisinya apa? Maknanya apa? Ta'rifannya apa? Maksud daripada tawassul adalah talabun minallah lindifa'i madarrah wa jalbi manfa'ah bizikri ismi nabiyyin awwaliyin ikraman limutawassali bih. Maksud tawassul adalah kita minta dengan Allah, tetapi memperantarakan orang-orang yang saleh seperti para nabi dan para ulama. Jadi kita minta dengan siapa tawassul ini? Minta dengan Allah. Kita tak minta dengan pokok. Jumpa pokok, wahai pokok bagi rupiah, sampai berkerut duit tak keluar. Jadi kita minta dengan Allah, bertawassulkan Nabi ataupun orang-orang yang saleh. Jadi ini diharuskan. Kenapa diharuskan? Kerana Nabi SAW yang mengajar doa tawassul. Allah. Manakala golongan Al-Wahabiyah mengatakan siapa yang bertawassul adalah kafir, syirik, keluar daripada Islam, halal darahnya untuk dibunuh, wal iyadzubillah. Ini yang berlaku di negara Arab. Sekarang ini berlaku di Iraq, di Syria, di Yaman, di Libya, di negara-negara Arab. Pembunuhan sesama mereka adalah disebabkan mengkafirkan umat Islam yang bertawassul. Hanya itu sahaja. Sedangkan tawassul diajar oleh Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamil Kabir was Saghir, dia meriwayatkan tentang satu hadis bahawa satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
seorang sahabat yang buta matanya, lalu mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mata aku buta. Buatlah sesuatu kepadaku, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah menjawab. Apa jawapan Rasulullah? Adakah Rasulullah kata, "Pergi klinik, pergi hospital, pergi rumah sakit"? Rasulullah mula-mula menyatakan, "In syi'ta sabarta." Kamu bersabar dulu. Dan dia mengadu lagi, "Wahai Rasulullah, anak aku tidak ada. Tidak ada siapa yang bantu aku. Maka buatlah sesuatu kepada aku." Maka apa Rasulullah buat? Adakah Rasulullah ambil jarum, ambil pisau lalu dibedah matanya? Tak. Rasulullah mengatakan begini, "Iti mida'ata fatatawadda thumma salli rak'atain thumma qul bihadhihi al-kalimat Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilayka wa atawajjahu ilayka binabiyyika al-amin nabiyyur rahmah ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi lituqda li hajati fasammi hajatak." Rasulullah mengajar doa tawassul. "Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu, bertawajuh kepadamu dengan nabimu, nabi yang rahmah. Wahai Muhammad." Ada seruan wahai Muhammad, ya Muhammad. Kita menyeru nama nabi ni maknanya kita tawassul dengan nabi. Bila kita sebut ya Muhammadah, maksudnya kita berdoa, "Ya Allah, kami bertawassul dengan Nabi Muhammad agar permintaan dan doa kami dimakbulkan oleh-Mu ya Allah." Dan ini syiar dalam Sahih Bukhari. Syiar ketika mana peperangan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Khalifatul Rasulullah, syiar jihad mereka adalah berbunyi seruan kepada Nabi, "Ya Muhammadah, ya Muhammadah." Ini tawassul Sayyidina Abu Bakar buat. Saya akan sama-sama kita tawassul sebelum kita sambung kisah ini. Kita minta supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan pada ahli sunnati wal jamaah dalam menentang golongan-golongan yang tersasar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita akan minta istighathah dengan Nabi SAW. Minta perantaraan. Kita minta dengan Allah memperantarakan Nabi Muhammad SAW. Dan ia diharuskan. Kerana kita tahu bahawa Nabi SAW tidak mencipta sesuatu perkara, tetapi Allah yang menciptanya. Nabi tidak boleh memberi kemudaratan kecuali Allah Ta'ala menentukannya. Dan Nabi adalah insan yang mulia. Saya akan sebut ya Muhammadah, syiar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini syiar dalam tawassul doa Nabi SAW. Yang hadir di hadapan saya ni sebut Aghith, Aghith. Apa maksudnya? Ya Allah, bantulah kami dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Boleh? Sebut Aghith, 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 Aghith. Ya. Jadi saya akan sebut ya Muhammadah, antum sebut Aghith, Aghith ya Rasulullah. Aghith, Aghith ya Rasulullah. Boleh? Hadapkan hati kita ikhlas kerana Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Permintaan kita, ajat kita, insya-Allah Allah Ta'ala makbulkan. Ya Muhammadah, Aghith, Aghith. Ya Muhammadah, Aghith, Aghith ya Rasulullah. Ya Muhammadah, Aghith,
sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ajar menyeru namanya. Kita tidak menyembah Nabi, kita menyembah Allah, tetapi kita menyebut nama Nabi. Itu sunnah Saidina Abu Bakar. Bukan sahaja sunnah Saidina Abu Bakar ketika dalam peperangan menentang orang murtad, tetapi ianya adalah doa yang diajar oleh Nabi. Diajar oleh siapa? Bukan mufti, bukan tuan guru, bukan kiai, bukan ustaz, tapi diajar doa tawassul ini oleh Nabi SAW sendiri. Rasulullah menyatakan, ambil wuduk, kemudian salat 2 rakaat. Selesai daripada salat, maka bacalah doa yang aku ajar ini. Maka sahabat Nabi yang buta tadi pun pergi berwuduk dan salat di luar hadratun Nabi, iaitu tanpa ada keberadaan Nabi di situ. Nabi tidak ada. Ini bererti bahawa kita boleh berdoa, bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi tidak ada. Kerana yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang buta ini ketika mana Nabi tidak ada bersamanya. Ini adalah menjawab syubhah sebahagian golongan Al-Wahabiyah yang mengatakan tawassul boleh kalau Nabi ada. Tak, kalau Nabi tidak ada di tempat kita pun boleh tawassul. Kerana sahabat Nabi yang buta ini tadi bertawassul di luar keberadaan Nabi, min ghairi hadratihi. Lalu dia ambil wuduk, dia sembahyang 2 rakaat, dia baca doa tawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu, bertawajuh kepadamu dengan Nabi-Mu, Nabi yang rahmah. Ya Muhammad, ada seruan, ya Muhammad, aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku agar hajat aku ini dimakbulkan oleh Allah. Maka sahabat tadi pada sembahyang dia baca, memberi salam, kemudian dia membaca doa tadi, dia menyapu kedua belah tangan ke mukanya, ke matanya yang buta. Selepas dia sapu, terus dengan izin Allah matanya boleh melihat kembali. Tawassul, sirri tawassul ada manfaatnya, bukan syirik, bukan kufur. Sama juga dengan kita menyebut madad, madad ya Rasulullah, itu juga tawassul. Madad adalah maksudnya kita memohon kepada Allah, bertawassulkan dengan Rasulullah. Kalau tawassul tidak boleh ataupun syirik dan kufur seperti mana yang didakwa oleh golongan Khawarij, golongan takfiriyah itu, golongan kumpulan WWF, W Wahabi. Kalau ianya syirik, apa pula tawassul Nabi Adam, bapa kita semua, dengan Nabi Muhammad? Nabi Adam apabila dia berdoa, memohon keampunan, bertaubat kepada Allah, dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin illam taghfirli. Ya Allah, demi Muhammad. Nabi Adam, ya Allah, demi Muhammad, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, dan sepastinya soalan daripada Allah, bukanlah soalan Allah Ta'ala tidak tahu, tetapi nak mengajar kepada kita. Allah Ta'ala bertanya, kaifa arafta Muhammad walam akhluqhu ba'd? Bagaimana engkau tahu tentang Muhammad? Aku belum ciptanya lagi, jasadnya belum aku jadikan lagi. Kata Nabi Adam, aku melihat di qawa'imil arash termaktub perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Muhammad. Dan aku tahu engkau tidak akan menyandarkan mana-mana nama kepada namamu kecuali insan yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Maka aku bertawassul dengan Nabi Muhammad. Kalau tawassul itu syirik, syirik jugalah bapa manusia.
Wahabi ni bapa siapa? Siapa bapa mereka? Adalah musyrik? Tidak. Nabi Adam tidak musyrik. Kemudian di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita ahli sunnah wal jamaah mengharuskan amalan yang dinamakan tabarruk. Dan tabarruk itu artinya adalah mengambil berkat daripada kesan para nabi dan juga orang-orang yang saleh. Dan tabarruk ini diajar oleh Nabi SAW sendiri. Tapi berbeza dengan golongan Al-Wahhabiyah. Mereka mengatakan sesiapa yang bertabarruk, orang itu adalah kafir dan musyrik. Mereka ni tidak ada kerja lain. Kerjanya mengkafirkan orang. Kafir, 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 kafir. Penuh tiang ni kafir. Mengkafirkan manusia. Kerjanya mengkafirkan orang Islam. Berbeza dengan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama pondok ini, ulama pesantren ini dan pondok-pondok yang lain di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kerjanya bukan mengkafirkan ahli sunnati wal jamaah, tetapi mengislamkan orang kafir. Wahabi pula mengkafirkan orang Islam. Dalam bahasa Malaysia kita panggil senak otak. Bukan perut saja senak, bila ditumbuk otak pun senak. Mengkafirkan orang. Orang tabarruk pun dia kafir. Orang mengambil berkat pun kafir. Sedangkan itu yang diajar oleh Rasulullah. Antara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Syafi'i, apabila dia dapat baju Imam Asy-Syafi'i, dia rendam baju Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia guna air itu untuk ubat. Maka sembuh orang-orang yang sakit dengan izin Allah berkat Imam Syafi'i. Rasulullah dalam hadis sahih Muslim, hadisun sahih, seorang sahabiah dan juga seorang mahram Nabi namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, dia ini satu hari dia berada di luar rumah dia. Dia keluar daripada rumah dia. Nabi pergi datang ziarah rumah Ummu Sulaim. Kemudian bila mana Rasulullah datang ziarah, maka kebetulan Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Tapi Rasulullah masuk kerana dia adalah ada pertalian saudara dengan Ummu Sulaim. Rasulullah masuk dan menunggu Ummu Sulaim. Sahabat Nabi kecoh di luar sana, mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah ada di rumah kamu. Pergilah balik dan pulang." Dia kata, "Rasulullah." Dia pun berlari, bergegas balik rumahnya kerana ada insan yang mulia macam kita lah. Kalau orang kata, "Ustaz, dekat rumah Ustaz ada Presiden Indonesia, Presiden Perdana Menteri Malaysia, ada ketua-ketua pembesar-pembesar negara," kita akan bergegas balik. Tapi ini Nabi lagi dia bergegas balik. Dia balik, dia dapati bahawa Nabi SAW sedang tidur. Rasulullah sedang tidur. Dan rumah Ummu Sulaim tidak ada AC. Tahu AC? Tidak ada aircon, tidak ada kipas. Panas rumahnya. Nabi tidur, terlena Nabi sementara menunggu Ummu Sulaim. Dan ketika Rasulullah tidur itu, peluhnya ada di dahi. Panas. Penuh. Peluh di dahi. Sehingga menitik peluh Rasulullah. Ummu Sulaim masuk. Ummu Sulaim lihat, Rasulullah tidur berpeluh. Apa dia buat? Dia ambil qimash, kain. Dia ambil qimash dan dia ambil qinninah, wangi, botol kecil. Dia sapu peluh Rasulullah. Dia sapu. Kemudian dia perah. Tahu perah? Perah di dalam botol tu, peluh Rasulullah. Perah dalam botol. Dia sapu, perah, letak dalam botol. Peluh Nabi
Kemudian Rasulullah terjaga. Rasulullah tanya, "Madza taf'alina ya Ummu Sulaim?" Wahai Ummu Sulaim, kau buat apa? Kata Ummu Sulaim, dengar jawapan Ummu Sulaim. Dia kata, "Ya Rasulullah, narju barakah. Narju barakatahu li sibyanina ya Rasulullah." Kami mengharap daripada peluhmu ini wahai Rasulullah keberkatan untuk kami dan anak-anak kami. Allah, berkat. Peluh Nabi, bukan peluh kita. Lepas ni yang dah berkahwin tu nanti, kalau balik bekerja berpeluh, jangan sapu peluh bagi pada orang rumah. Peluh kita tak ada berkat. Ni peluh Nabi. Dia ambil berkat daripada peluh Rasulullah. Lihat pula apa jawapan Nabi. Apa Rasulullah jawab bila mana Ummu Sulaim mengatakan, aku ambil peluh ini untuk berkat. Peluh untuk berkat. Adakah Nabi jawab khurafat? Adakah Nabi jawab bid'ah? Adakah Nabi jawab syirik? Adakah Nabi jawab haram? Adakah Nabi jawab ini bid'ah dalalah finnar? Nabi jawab begitu ke? Lihat dalam Sahih Muslim. Rasulullah jawab, asabti ya Ummu Sulaim. Benar. Rasulullah mengikrar, membenarkan perbuatan tabarruk peluh Rasulullah. Benarlah kamu wahai Ummu Sulaim. Rasulullah tidak mengkafirkan seperti golongan Wahabi yang mengkafirkan orang yang bertabaruk dengan kesan Rasulullah. Kita ada para ulama, guru-guru saya yang menjaga rambut Nabi SAW secara sanad yang sahih. Mereka keturunan Rasulullah dan menjaga rambut Rasulullah yang masih lagi tidak hancur sehingga hari ini. Dan rambut Rasulullah kalau dibakar, diletakkan pada api, tidak terbakar. Dan rambut Rasulullah la yubla. Dan sebahagian rambut Rasulullah memanjang. Rambut Rasulullah ada berkat. Datang golongan ini, dia memerli kita. Itu entah bulu hidung siapa, kata dia. Kita katakan adabun adab. Beradab dengan Rasulullah. Beradab kamu dengan Rasulullah. Golongan ini menghina, tidak ada adab dengan Nabi. Adab dengan Rasulullah. Dia boleh kata bulu hidung siapa. Allah akan cabut hidung mereka yang menghina Nabi. Dalam Sahih Al-Bukhari, hadis Sahih Al-Bukhari tentang Hajjatul Wada', ketika mana Nabi SAW melakukan tahallul, iaitu mencukur rambut baginda alaihi salatu wassalam oleh sahabat. Apa Rasulullah buat? Apa Rasulullah lakukan? Rasulullah mengambil rambut baginda yang telah dicukur itu, kemudian membahagikan. Ketika mana rambut Rasulullah dicukur, tidak ada satu helai pun jatuh ke tanah. Tidak ada satu helai pun jatuh ke bumi, kecuali kesemuanya fi kaffi ashabihi, berada di atas tapak tangan para sahabat. Kenapa para sahabat ambil rambut Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah membahagikan sendiri rambut baginda kepada para sahabat? Ya Aba Talhah, ni rambut aku. Wahai sahabat aku, ini rambut aku. Kenapa Rasulullah membahagikan rambutnya? Adakah untuk makan? Makan rambut boleh KO, mati. Tapi rambut ini untuk berkat. Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada rambut Rasulullah. Bila orang ada penyakit humma, demam panas, dia akan celup rambut Rasulullah tu dalam air,
kemudian dibagi orang minum, sembuh dengan izin Allah. Berkat. Datang golongan ini, kita pelik. Golongan Wahabi, mereka boleh mendewa-dewakan kubur tokoh-tokoh mereka. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah boleh mendewa-dewakan tokoh-tokoh mereka. Ada di antara tokoh mereka Salih Al-Utsaimin yang mengkafirkan Asy'ariyah, mengkafirkan Ahli Sunnati wal Jamaah. Dah mati dah. Tempatnya dibina satu tempat besar seperti makamnya, ditulis Majma' Salih Al-Utsaimin. Dalam tu disimpan spek mata dia, pen dia, jubah dia, baju dia. Spender tak adalah. Kau tak tahu ada yang tahu. Kenapa disimpan? Kenapa dipelihara bahagian-bahagian tokoh-tokoh kamu tu? Kenapa? Tapi bila kita menjaga rambut Nabi dan kita ambil berkat pada bulan Ramadan, pada Rabiul Awal, mengambil berkat daripada kesan Nabi, kamu hukum syirik dan kafir, sedangkan itu diajar oleh Nabi. Jadi Ahli Sunnati wal Jamaah mengajar kita untuk tabaruk. Apa di antara kesan daripada tabaruk selain kita ambil berkat? Antaranya adalah supaya kita lebih sayang kepada Nabi SAW. Bertambah kasih kita, rindu kita kepada insan yang mana telah memberi hidayah kepada kita, yang mana kita menyebut namanya. Dalam azan ada namanya, dalam salat ada namanya. Tanpa menyebut namanya tidak sah salat kita. Muhammadur Rasulullah. Apa salah kita bertabaruk? Bahkan ianya diajar oleh baginda sendiri. Dan di antara amalan Ahli Sunnati wal Jamaah adalah kita meraihkan perkara-perkara yang baru, yang tidak bercanggah dengan Islam, iaitu dinamakan sebagai bid'ah. Di dalam Islam, bid'ah ini apa artinya? Dalam segi bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Dalam segi istilah, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang mana tidak pernah dilakukan sebiji begitu, dan diletakkan di dalam hukum syariah. Sekiranya ianya ada dalil dan hujah, maka ianya dinamakan sebagai bid'atun hasanah. Dan sekiranya tidak ada dalil dan hujah, bercanggah dengan usul ataupun bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, dinamakan sebagai bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat. Jadi di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, bid'ah ini ada dua, seperti disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membahagikan bid'ah ini kepada dua. Siapa lebih alim? Imam Syafi'i itu yang menghafal Al-Quran, yang menghafal hadis, yang menghafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i lebih alimkah ataupun Wahabi? Siapa lebih alim? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i seperti mana riwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, al-muhdatsatu minal umuri darban. Perkara baru di dalam agama ada dua. Pertama, perkara baru yang tidak bercanggah dengan Al-Quran, atau tidak bercanggah dengan hadis, atau tidak bercanggah dengan asar, maka itu dinamakan sebagai bid'atun huda, bid'atun hasanah. Kedua, perkara baru di dalam Islam sekiranya bercanggah dengan Quran atau hadis ataupun asar, maka dinamakan sebagai bid'atun dalalah. Jadi bid'ah di sisi kita Ahli Sunnati wal Jamaah ada dua, bid'atun dalalah, bid'ah yang sesat, dan keduanya bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Contoh apa dia? Contoh bid'ah yang baik bagaimana?
Contoh bid'ah yang baik adalah meraikan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lama lagi akan meraikan pada bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tak faham. Otaknya jumud. Otak dia ni dah keras. Simen batu bata tu. Boleh buat simen batu bata. Keras. Tak boleh nak faham. Menyambut maulid Nabi SAW diharuskan oleh para ulama. Dalilnya terlalu banyak. Selain daripada hadis Nabi SAW apabila baginda ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa kita disunatkan puasa pada hari Khamis?" Rasulullah menjawab, kerana pada hari Khamis disunatkan berpuasa adalah turfa'ul a'malu. Amalan kita diangkat. Dan bagaimana pula? Dan sebab apa pula disunatkan puasa pada hari Itsnain? Pada hari Isnin. Maka Rasulullah menjawab seperti hadis Sahih Muslim, hadis yang masyhur. Disunatkan puasa pada hari Isnin kerana dzakal yaum wulidtu fihi ana. Kerana hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Maulid aku, kelahiranku. Lihat bagaimana kelahiran Nabi dijadikan satu ibadatun mahdun di dalam Islam. Ibadah yang khusus dalam Islam. Ini dalil. Ini hujah. Dan kita meraikan maulid Nabi ini, cuba kita lihat apa yang kita buat. Pertama, kita akan membaca Al-Quran, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berselawat ke atas baginda. Membaca Al-Quran. Kemudian apa kita buat? Berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menceritakan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Kita berdoa, bertawassulkan dengan Nabi yang Nabi ajar untuk bertawassul dengan baginda. Dan yang kelima, kita memberi makan kepada orang yang hadir, walaupun sedikit. Itu benda yang baik. At'imut ta'am, bagi makan. Baca Al-Quran, salawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat diperintah oleh Allah. Jadi benda yang kita lakukan ketika maulid Nabi adalah benda yang baik, lalu dinamakan sebagai bid'atun hasanah. Datang puak-puak ni, golongan-golongan ni, Nabi tak buat. Kenapa engkau buat? Kita jawab, Nabi pergi haji tak naik kapal terbang. Kenapa kamu pergi haji naik kapal terbang? Naiklah unta. Nabi menunaikan salat tak ada mikrofon. Kamu pakai mikrofon, tutuplah mikrofon tu, pecah, ketuk kat kepala. Kenapa guna mikrofon? Tak ada zaman tu. Begini jugalah kita nak jawab bahawa pada zaman Nabi, mereka tidak meraikan maulid Nabi seperti mana kita raikan. Maka seperti mana kita buat ibadah yang menggunakan benda-benda yang baru, yang diharuskan, begitu juga kita berselawat atas Nabi. Ada dalilnya yang umum. Ada dalilnya yang umum. Manakala mengkhususkannya pada bulan Rabiul Awal ataupun bila-bila masa, itu mengikut keadaan kita. Kita meraikan maulid Nabi kerana waktu itu kita pilih. Dan hakikatnya kita meraikan maulid Nabi sepanjang kehidupan kita, bila kita selawat ke atas baginda alaihi salatu wassalam. Sallu ala Rasulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Kemudian adanya bid'ah hasanah di dalam Islam ini yang paling besar adalah Al-Quran. Cuba lihat pada Al-Quran. Kalau kita lihat pada Al-Quran, Al-Quran yang ada sekarang ini, Al-Quran ni paling utama, rujukan utama kita. Al-Quran yang ada sekarang ini, di dalamnya ada titik dan baris. Perlu diketahui bahawa zaman Nabi, mushaf ini tidak ada titik dan tidak ada baris. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mushaf tidak ada titik dan tidak ada baris. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quran ini tidak ada titik dan tidak ada baris. Pada zaman Sayyidina Uthman, bahkan mushaf Uthmani itu tidak ada titik dan tidak ada baris. Tetapi diletak titik itu selepas zaman Nabi. Maknanya Nabi tak buat titik dan baris tu. Contohnya huruf Qaf, ada berapa titik? 2. Huruf Ba, ada berapa titik di bawahnya? 1. Tak ada titik. Zaman Nabi tidak ada. Tapi mereka boleh membaca Al-Quran. Kita ni yang ada baris, ada titik, warna-warni. Bacanya bunyi nang hanam ja'alaihim. Tak boleh baca juga Quran. Jadi benda itu diletak titiknya oleh seorang tabi'in bernama Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar mula-mula meletakkan titik di dalam mushaf dengan perintah daripada Sayyidina Ali. Maka kita katakan bukan semua yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah yang sesat. Bukan semua. Kena ukur satu perkara tu menggunakan akal. Afala ta'qilun? Tak ada akal ke? Kita nak tahu pada hukum, jangan zahir, jangan cepat menghukum orang. Kadang-kadang kita, sebahagian golongan ini, mereka suka membid'ahkan amalan umat Islam. Contohnya zikir lepas sembahyang. Saya sembahyang di sini tadi, imam buat zikir. Ada tak buat zikir? Bid'ah tu, kata mereka. Sesat. Nabi tak buat, masuk neraka. Kalau bid'ah, sesat, Nabi tak buat, masuk neraka, neraka tu hang yang punya ke? Kamu yang punya ke untuk tentukan orang lain masuk neraka? Dia buat macam neraka tu dia yang punya. Kamu buat bid'ah, masuk neraka. Walayyazubillah. Ini bahaya. Ada hadis dalil bila Nabi SAW selesai daripada solat, kami, disebut dalam hadis, kami menganggap, mengetahui bahawa selesainya salat bila mana berdengarnya zikir daripada Nabi secara kuat selepas salat. Nabi zikir secara jahar selepas salat, kita ikut Nabi melalui Imam Syafi'i. Kan itu ijtihad Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Datang golongan ini bid'ah. Kita zikir subhanallah 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 33 kali, alhamdulillah 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 33 kali, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 34 kali. Mereka bid'ah 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 bid'ah. Tak ada kerja lain, kerjanya membid'ahkan orang. Nabi tidak diutuskan untuk membid'ahkan amalan umat Islam, tapi mengislahkan. Tuba lil ghuraba, qalu wa ma ghuraba ya Rasulullah, qala alladhi yuslihu amran nas iza fasadu. Mendapat nikmat yang khusus bagi golongan yang asing. Golongan ghuraba ini mendapat tuba. Tuba ni pohon yang besar, nikmat yang khusus bagi orang yang asing, yang ghuraba. Siapa orang yang asing ini? Wahabi ke? Adakah orang yang asing ini adalah bila mana kita salat subuh ada kunut, Allahumma hdina fi man hadait, kita tak buat kunut, jadi kita asing. Adakah bila mana orang buat tahlil, buat tadi baca Yasin,
dan sampaikan pahalanya itu kepada si arwah di kalangan orang Islam, dan kita tak buat, kita berasingan dengan orang, maka itulah maksud hadis? Tidak. Itu bukan asing yang dimaksudkan dalam hadis, bukan ghuraba yang dimaksudkan dalam asing di dalam hadis itu tadi. Itu bukan asing yang dimaksudkan, tapi itu makhluk asing. Yang asing yang Nabi sebut, yang Nabi puji ni siapa? Nabi jawab. Para sahabat tanya, wa mal ghuraba? Siapa ghuraba itu? Siapa golongan asing itu yang dipuji oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, allazi yuslihu amran nas idza fasadu. Orang yang membetulkan, mengislahkan keadaan masyarakat ketika mereka itu rosak. Bukan orang yang membid'ahkan masyarakat ketika mana masyarakat rosak. Bukan golongan yang lihat dengan pandangan balik belajar daripada negara Arab, balik ke Aceh, lihat orang dengan mata lalat. Tahu mata zubak? Mata lalat ni dia nampak tahi je. Semua orang salah. Hang salah, hang kafir, hang bid'ah, hang syirik. Hang tuah mana? Semua kafir belaka. Hang bid'ah belaka. Nabi tak ajar macam tu. Jangan belajar di luar negara untuk membid'ahkan orang. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tata'allamul ilma litubahul bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala litasrifu wujuhan nasi ilaikum faman fa'ala dhalika fahuwa finnar. Jangan kamu tuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, jangan dengan tujuan, jangan dengan niat ini. Pertamanya, jangan tuntut ilmu agama bertujuan, bermatlamat, berniat untuk lawan ulama. Belajar luar negara, balik nak lawan ulama. Fuyo. Hebat sangat ke? Kamu i'rab pun tak pandai. Ja'a Zaidun, ja'a mubtada. Zaidun martabak. Kau i'rab pun tak pandai, nak lawan ulama. Jahil, juhala. Ini yang disebut oleh Sahih Bukhari. Nabi sebut, kalau aku jumpa golongan ini, la aqtulannahum qatla'at unasun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina ta'rifu minhum wa tunkir tahkiru salatahum ala salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiyah. Golongan yang khawarij ini, kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka ini unasum min jildatina, orang ini daripada kulit kami, sama dengan kita, pakaiannya sama, serbannya sama. Masya Allah, kalau serban tu besar ton drum, jubahnya pelbagai, hebat, nampak gah. Tapi bila baca Quran, merdu, sedap, macam Imam Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Baca macam Imam Mekah, ya Allah sedapnya. Orang kampung kata, ni boleh buat menantu. Baca Quran sedap, tapi la yujawizu taraqiyahum, tak masuk ke dalam hati. Allah, kita mohon supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada sifat ini. Baca Quran tak masuk dalam hati. Golongan ini
Nabi sebut sejak 1400 tahun yang lalu. Yakhrujuna minad din khuruj as-sahmi minar ramiyah. Mereka ini sembahyangnya hebat, nampak zahir. Baca Qurannya hebat. Slogannya Quran, 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 sunnah. Tapi hakikatnya tidak. Mereka ini keluar daripada agama Islam seperti keluarnya anak panah daripada sasarannya. Anak panah, bila seorang itu panah, anak panah itu kena pada buruannya, kena pada ayam contohnya. Ini panggil apa kat sini? Bebek. Panah kena pada rusa. Rusa tahu kan? Ghazal. Kena pada rusa dan tembus. Masuk sini tembus. Dan anak panah itu tak ada kesan sikit pun sebab laju. Mereka ini keluar daripada agama. Khuruj as-sahmi minar ramiyah. Khawarij. Kerjanya kafirkan orang, halalkan darah umat Islam. Bahaya guna ini. Antum semua kena letak jazam di dalam hati untuk menjadi pejuang akidah ahli sunnati wal jamaah al-asyairah al-maturidiyah yang mempertahankan tauhid, yang mempertahankan ulama tasawuf, yang mempertahankan ahli tariqatus sahihah, yang mempertahankan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan menentang golongan-golongan yang tersasar daripada ahli sunnah wal jamaah. Boleh tak? Azam dalam diri. Jadi pejuang akidah. Kalau kita mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid." Barang siapa yang menghidupkan akidah aku ketika mana rosaknya umat aku, banyaknya ajaran sesat kini, kalau dia mati, matinya mati syahid. Siapa yang tak nak mati syahid? Semua antara kita nak mati syahid. Caranya dalami ilmu akidah, dalami ilmu tauhid dan perjuangkan. Jangan belajar duduk dalam bilik. Hafal tak buat apa. Dakwah. Guna segala saluran dan wasail. Rakaman, handphone bila mana dah balik nanti dah bekerja. Orang-orang di sekeliling kita, gunakan masa. Beginilah yang diajar oleh tuan guru kami, al-muhaddis, al-alim, al-faqih, al-muhaqqiq, Syekhuna Abdullah Al-Harari rahimahullah, seorang waliullah, supaya kami sentiasa mengajar 24 jam tentang ilmu akidah. Sebab itu kami tak habis-habis lagi. Kami akan teruskan. Boleh tak sampai pukul 1? InsyaAllah kita sambung pukul 2. Kemudian terakhir, boleh Ustaz? Nak berhenti dah? Teruskan. Mau berhenti kan? Macam mana? Teruskan. Zaman ini, bila golongan itu tersasar daripada ahli sunnah wal jamaah, kita boleh lihat dari segi cara ibadahnya. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana kami nak tahu golongan yang sasar, yang tersesat daripada ahli sunnah wal jamaah? Mudah saja. Lihat ajaran ibadahnya. Jika dia berlainan dengan kita secara jelas, berlainan dengan mazhab 4, maka dia tersasar. Kerana la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bersatu dalam kesesatan. Tapi kalau solatnya pelik, zikirnya pelik, berbeza dengan kita ahli sunnati wal jamaah, wuduknya lain, hajinya lain, umrahnya lain, perangainya lain, mukanya lain. Muka mereka kalau kita lihat bengis. Kita ahli sunnah wal jamaah ibtisam. Kerana ibtisam itu sedekah, senyum itu sedekah, ketawa itu kepada sahabat kamu sedekah. Tapi golongan itu, sebab dia pandang mata zubab, dia pandang orang semua salah, saya saja yang betul, saya seorang saja yang betul, korang semua salah. Ini masalah. Tapi bila kita tengok ibadahnya lain,
Ustaz pernah berada di negara yang dipelopori oleh golongan Syiah. Ini bukan Syiah Kuala, itu Syekh. Ini Syiah yang sesat. Mereka ni, kita lihat, kalau nak kenal golongan Syiah ini, selain daripada mereka ini mengkafirkan sahabat Nabi dan juga Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Sayyidatuna Aisyah, mereka ini kita lihat ibadahnya berbeza dengan kita. Lain, kita boleh tahu benda tu. Syiah mudah kenal, dan mesti kita tidak mengikut golongan Syiah yang sesat ini. Contohnya, kalau mereka salat, kita dapati golongan Syiah ini bila mereka salat, mereka akan angkat takbiratul ihram, tidak sama dengan kita. Lain. Allah. Ini saya cerita reality yang saya lihat sendiri. Orang Syiah solatnya pun lain dengan kita. Ini apa Allah? Ini solat orang was-was. Kemudian orang Syiah ini, kalau kita nak tahu, sebab tu jangan solat macam tu. Kalau kamu was-was niat dalam mazhab Syafi'i senang je. Saja aku solat maghrib lillah ta'ala. Jangan was-was pada niat. Kalau kamu was-was pada niat, yang tu jadi takbir. Allah. Tak masuk dah. Kemudian takbir lagi. Allah. Kemudian takbir lagi. Allah. Makmum dekat belakang, "Woi imam, cepatlah sikit." Tak apa. Enggak apa. Kalau dia imam tahan lagi, orang boleh tunggu. Kalau dia sebelah kita, Allah. Allah. Nanti orang kata apa? "Hei, hang Syiah ha." Jangan solat was-was, nanti orang Syiah. Tapi golongan Syiah begitu. Bila mereka solat, mereka akan angkat takbir banyak kali. Allahu Akbar. Kita dah tahu itu lain dengan kita. Maka ajaran itu tersasar. Mudah nak kena Syiah. Kemudian satu lagi, kalau kita ada dalam mazhab Imam Syafi'i, bila kita angkat takbiratul ihram, kita letak tangan di atas pada pusat. Allahu Akbar. Atas pusat. Begini. Kalau mazhab Malik begini dalam sebahagian qaul. Kalau mazhab Hanafi bawah sedikit pada pusat. Kalau mazhab Hambali begini. Tapi kalau yang solat jenis kangkang, solatnya kangkangnya luas. Itu saya nak beritahu bagaimana kita nak tahu ajaran yang songsang melalui solat. Kita boleh tahu solatnya kangkang. Kita ingat nasi je, nasi kangkang. Tahu tak kat sini nasi kangkang? Ha? Tak tahu budak-budak kecil tak tahu lagi. Rupanya solat kangkang pun ada. Dalam mazhab Syafi'i, solat ni buka kaki, ruang dia antara satu jengkal, shibr, satu jengkal antara kaki dengan kaki. Bukan kangkang begitu. Bila kangkang begitu, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i beginilah. Begini boleh ke mazhab Hanafi? Ini begini boleh. Ini kau Allahu Akbar begini. Dia kata ustaz khusyuk. Khusyuk apa? Mazhab apa solat begini? Mazhab apa ni? Mazhab apa solat begini? Ha? Apa dia? Wahabi. Ini mazhab Otromen Taro. Mana ada dalam Islam? Nabi tak pernah solat begitu. Datang golongan ini Wahabi. Kita boleh cabar, kita lihat mereka solat begitu. Nabi tak pernah ajar solat kangkang begitu. Malulah sikit, ikutlah mazhab. Sebab tu kita kata kita adalah golongan muqallid kepada mazhab yang muktabar. Jangan belagak. Kamu tu seperti ulama mazhab, baca Quran boleh faham terus, baca hadis boleh faham terus. Kita ini ikut mazhab.
Sebab apa kita ikut mazhab? Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Orang mujtahid ni bila dia ada syarat-syarat ijtihadnya dan ahlinya. Kalau dia ijtihad, dia dapat pahala, yang betul dapat 2. Kalau salah dapat 1 kepada ijtihadnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Rubba muballighin aw'a minas sami'." Kemungkinan orang yang menyampaikan sesuatu, yang menyampaikan itu dia sampaikan kepada orang yang lebih mendalami ilmunya. Bahawa dalam hadis ini menunjukkan ada martabat di dalam Islam. Kita kebanyakannya bukan mujtahid. Kita adalah muqallid, mengikut mazhab. Dari segi fiqh, ini nak jadi mujtahid. Imam Syafi'i lelaki, saya pun lelaki. Imam Syafi'i ada misai, saya ada misai. Imam Syafi'i ada janggut, saya ada janggut. Imam Syafi'i pakai jubah, saya ada jubah. Hum rijal wa nahnu rijal. Ia ke rijal? Cuba tengok. Tak rijal mereka ni. Ini golongan Wahabi begitu. Mereka kata, "Alah, Imam Syafi'i laki, kami laki juga." Allah, mereka baca Quran pun tak betul. Baca hadis pun salah. Kemudian golongan ini kalau kita nak kenal dalam salat mereka. Bila waktu saya mengajar di Malaysia, ada sebahagian masjid yang dikelilingi oleh rumah-rumah yang orang-orang kaya. Tapi sedih kita. Sebab pejuang ahli sunnah wal jamaah tak ramai. Maka ramai yang terpengaruh dengan ajaran Wahabi ini secara tersilap. Ramai yang terpengaruh dengan Wahabi. Bila kuliah di dalam masjid, di tempat saya di sana, di bandar, ustaz-ustaz lain bagi ceramah lepas maghrib sampai isyak, yang datang satu saf, itu pun yang dah bakal-bakal jenazah. Dah memang ahli syurga dah. Ahli syurga dah. Orang-orang muda tak datang. Sebab apa? Sebab telah didoktrin. Ustaz-ustaz yang mengajar di masjid tu orang-orang Asy'ariyah, ahli sunnah sesat. Kita jangan pergi, kita belajar dengan Wahabi je. Tapi masjid itu, ada sebuah masjid ni, bila saya ceramah, bila saya bagi tazkirah, baca kitab, kita buat baca kitab, puak-puak Wahabi ni akan datang ramai datang. Ustaz-ustaz lain mengajar, dia tak datang. Saya mengajar, dia datang. Sebab apa? Sebab dalam pengajian saya akan hentam Wahabi. Dia datanglah, Wahabi minat dengan kita. Ni peminat Wahabi ni. Ni kalau undi ni, like kat Facebook ni 1000 dapat. Wahabi datang. Saya kata kalau nak kenal Wahabi ni, biasanya kalau mereka salat, waktu mereka tahiyat begini. Kodok-kodok ni. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebab tu kita kata kena bermazhab. Mesti ada mazhab kita. Mazhab Asy-Syafi'i, waktu kita tahiyat menyebut asyhadu an la ilaha illallah, jari kita begini. 3, 5. Panjanglah syarahan dia. Waktu asyhadu an la ilaha illallah tu, jari kita angkat begini. Begini angkatnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban begini. Bukan begini tegang. Tegang tu berdelai. Ini tak ada asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada dalam mazhab Imam Syafi'i, tak ada. Begini angkatnya. Bukan tegang begitu. Tapi golongan ini bila asyhadu an la ilaha illallah, kuro. Agak-agak kamu, orang sembahyang di sebelah kamu begitu, buat sebelah kamu bergerak, kuro. Ada tu terbalik arah jam sebelah sana kan, dia sebelah sini. Sebelah sini ada, sebelah sini pun ada. Kita sembahyang sebelah dia kena pa. Bayangkanlah kalau Wahabi daripada puteri, orang perempuan dalam telekong tu dia sembahyang.
Wahabi perempuan. Ini apa ni? Saya nak tanya, khusyuk tak solat kita duduk sebelah? Khusyuk tak? Tak khusyuk. Kita tanya dalam otak kita ni, apa dalam kain dia tu? Tertanya kita, tak khusyuk kita solat. Ular ke? Ular. Jadi kita boleh tahu golongan Wahabi ini solatnya pun tak sama dengan kita. Senang, mudah. Jadi apa yang saya nak sebutkan adalah kita mesti beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Asakir bahawa baginda alaihi salatu wasalam bersabda, hatta mata tari'una an dhikri fajir uzkuruhu bima fihi liyahdharahu an-nas. Kerana kadang-kadang orang bertanya pada kita, "Hei ustaz, kenapa ustaz nak sebut bahaya Wahabi? Kenapa ustaz nak sebut bahaya Syiah? Kenapa ustaz nak menyatakan bahaya ajaran itu dan ajaran ini? Mengapa? Ini menyebabkan pergaduhan di kalangan umat Islam." Kita katakan tidak. Nabi yang menyatakan, sampai kapan? Sampai bila kamu nak senyap daripada menyatakan golongan itu salah, golongan ini tersasar, beritahu golongan ini sesat, beritahu golongan ini salah, supaya orang awam tidak terpengaruh dengan mereka. Beritahu, uzkuruhu, nyatakan. Sebab itu kita menjelaskan bahayanya ajaran-ajaran yang songsang ini, kerana beramal dengan sunnah Nabi. Bukan kita nak memecah belahkan umat Islam. Kalau mereka mahu kepada kedamaian, tinggal ajaran itu, tinggal ajaran Syiah, tinggal ajaran Wahabi. Bersama dengan kita ahli sunnah wal jamaah, kita buka pintu seluas-luasnya, ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau mereka masih lagi berada dalam akidah yang sesat, kita terpaksa menjelaskan benda ini, kerana Nabi yang suruh. Dan para ulama menyebut, Ibn Daqiq Al-Aidi menyatakan, as-sakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Senyap daripada kebenaran, senyap daripada menyatakan kebenaran, mengingkar kemungkaran, itu adalah syaitan yang bisu. Kita tak nak jadi syaitan yang bisu. Kita nak jadi pejuang ahli sunnati wal jamaah al-asyairah al-maturidiyah. Jadi banyak saya nak menyatakan beberapa perkara, cuma setakat ini saja yang boleh kita kongsi ilmu pada malam yang berbahagia ini. Semoga antum pelajar-pelajar di sini dan yang hadir, jemaah-jemaah yang hadir pada malam ini, berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaah sehingga kita mati. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan berikan satu ijazah hadis musalsal bil awwaliyah, iaitu hadis musalsal bil awwaliyah adalah hadis yang mula-mula kita dengar daripada guru kita. Sebahagian guru kita meriwayatkan hadis yang mula-mula itu dipanggil sebagai hadis awwaliyah. Lalu apabila disampaikan hadis musalsal bil awwaliyah, ijazah yang kita akan berikan ini adalah ijazatul am yang kita dapat, yang saya dapati daripada guru kami Waliullah Syekhuna Abdullah Al-Harari Al-Ma'rufu bil Habashi. Jadi saya akan sebut hadis ini dan memberi ijazah hadis ini. Antum semua baca mengikut saya. Apabila saya menyebut ajaztukum, antum jawab qabilna. Bisa? Diriwayatkan daripada guru kami Al-Muhaqqiq Waliyus Salih Syekhul Islam
Abdullah Al-Harari Al-Ma'ruf bil Habashi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikut saya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Sekali lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Hadis ini saya riwayatkan daripada Syekhina Abdullah Al-Harari Al-Ma'ruf bil Habashi, dan saya ijazahkan kepada kamu, ajaztukum. Barakallahu fikum. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis tazkirah kita pada malam ini, saya nak mendengar sekali lagi seruan akidah yang kita sebut tadi dalam 3 bahasa dengan suara yang tinggi, suara yang kuat, bagi menutup tazkirah saya pada malam ini. Boleh ya? Jadi saya sebut, sama-sama ikut seperti mana tadi dengan suara yang kuat, insya-Allah. Allahu bagi bergema, bergegar ni. Allahu mawjudun bila makanin. Allah ada tanpa bertempat. Allah tidak duduk atas arash. Allahu mawjudun bila makanin. Allah wujud tanpa bertempat. Takbir, takbir, takbir. Jadi sampai di situ saja, kita tutup dengan tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونتوجه إليك بنبيك الأمين نبي الرحمة يا محمد. إنا نتوسل بك إلى ربنا أن يغفر اللهم لنا ذنوبنا كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah madrasah pesantren ini ya Allah. Berkatilah dan permudahkanlah urusan dunia mereka ya Allah. Lahirkanlah daripada pondok pesantren ini di kalangan pelajar mereka yang menjadi pejuang akidah ahli sunnati wal jamaah, al-asyairah, al-maturidiyah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ke atas musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah penduduk di kawasan Samalanga ini ya Allah dalam pegangan tauhid akidah ahli sunnati wal jamaah, dan seluruh umat Islam yang berada di bumi Aceh ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati umat Islam di seluruh penduduk negara Indonesia, Malaysia dan selainnya Allah dalam akidah dan pegangan yang benar mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami daripada ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang sesat seperti Syiah, Wahabi, Hizbut Tahrir dan yang lain-lain ya Allah. Rabbana da'awnaka fastajib lana du'aana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kami ya Allah, pada malam ini dan pada malam selepasnya ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya man laysa kamithlihi syai'un ya Allah, ya man laysa lahu makanun ya Allah, ya man la yajlisu 'ala al-'arsy ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.